kita kena bersangka baik kepada Allah, sehingga ada orang dah masuk neraka, Allah keluarkan dari neraka, Allah masukkan syurga. Begitu hebatnya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu-ibu bukan orang buat amal soleh masuk syurga, orang yang buat maksiat bertaubat kemudian masuk syurga, orang yang mati kecil tak ada amalan masuk syurga, orang yang mana tak cukup amalan dapat syarat masuk syurga, orang yang dah masuk neraka pun ada yang Allah keluarkan masuk syurga. Kita kena bersangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang disebut perkataan apa? Wajifatun, maksudnya hati dah jadi kosong. Jangan sampai hati kita kosong tau dengan Tuhan. Hati ni kita bina dengan ilmu. Sebab tu kita ni bila semakin tua, sepatutnya semakin baik. Kenapa semakin baik? Sebab bila kita semakin tua, perasaan kita dekat mati lebih banyak daripada orang muda. Dengan sebab itulah kita punya perangai orang-orang tua itu sebaiknya, sepatutnya lebih baik dari orang muda. Kerana pengalaman yang Allah berikan itu mahal. Gunakanlah untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kena ingat ibu-ibu, kalau ada orang meninggal pagi ni, ibu-ibu kena ingat dia pernah hidup semalam. Bermakna kita yang hidup hari ni, bersyukurlah dengan kehidupan yang Allah beri hari ini untuk kita beramal agar esok tidak menjadi orang yang menyesal. Kena ingat tu. Jangan kita menangguh-nangguh kebaikan. Jangan kita berkira-kira kebaikan. Jangan kita berkira-kira untuk buat baik. Segala perkara kebaikan kalau mampu buat. Kerana apa? Kita akan menyesal bila kita luput atau terlepas daripada apa yang Allah berikan. Peluang datang hanya sekali.